Sekarang kita duduk di kampung Pitu Gajah. Tengok kubur tak langgar, namanya kubur tak langgar. Kubur orang mula di keliling kubur ni ada telaga Pak Ute ni, telaga Pak Ute. Ni kubur tak langgar. Namanya kubur tak langgar di kampung Pitu Gajah. Tempat yang keluar ini kita tengok kubur. Kubur. Ada lagi bergetah, kubur lagi bergetah. Tengok. Ni kubur ya. Mama kita duk willy ikut bulat dekat sikit pun tak apa, dekat sikit ya, cerak sikit, dekat sikit. Adik-adik duk nyatok pun boleh, nak duk diri turut emak pun boleh belakang. Kita sapa pula tempat seterusnya, tempat yang kedua dah mama ibu bapa semua. Tempat yang kedua dah. Maka tempat yang kedua kita ni kampung ni apa, kampung Pitu Gajah. Kampung Pitu Gajah. Kampung Pitu Gajah di Sedawa. Mungkin Sedawa. Kampung ni iaitu adalah kampung panggil kata jadi tempat laluan darat. Lepas tu jadi pintu. Jadi pintu untuk masuk ke negeri dan keluar ke negeri. Perut tu kami dulu. Ini dulu yang hak sejarah. Kami dulu. Sini ni jadi jalan darat lah bagi kerajaan etan ni. Lepas tu sakut dengan Pitu Gajah ni, sini adalah pintu masuk negeri. Yang tani di belah ni dah. Kesek kita di belah ni. Lepas tu baik negeri. Dia lalu kat ni. Kami dulu. Dia lalu kat ni. Kalau sebelah darat. Jadi jalan ni orang dulu ni dua jalan. Satu jalan darat, yang kedua jalan air. Kalau jalan air tak kena kecek. Kita maklum berlaku. Iaitu jalan laut. Jalan laut dengan jalan sungai. Jalan laut dulu lah. Laut kita bagi hari tu jalan luar. Ni kubur ya ni. Kubur ya ni. Ukere molek, ukere ya. Boleh tengok ukere ya ni. Tak suka dengan orang kubur ya. Nama dia kubur tak langgar di kampung Pitu Gajah, Sedawa. Sini Sedawa, mungkin Sedawa. Oleh kubur ya ukere tu, ukere zaman dulu. Tambah orang Melayu tu lah. Dan ada aku selesai ayat Quran sini tapi nak baca tak nampak dah. Ni kubur ya ni. Ni batu neser ya ni, kambuh bira. Ni batu neser ya. Kubur ukere dengan ukere tu. Ya ukere zaman dulu tukar batu neser ya pak batu tu. Wi ada ukere hak zaman dulu. Bunga ada bunga. Bunga cebar tu. Nampak. Pada ada ayat Quran baca tak nampak. Ayat Quran ni ada ayat Quran di batu neser ya ni. Ni tempat yang kedua. Kita mari ni tempat yang kedua di kampung Pitu Gajah. Kubur tak langgar. Molek Malaysia ya.